saya tahu cerita ni, saya nak cerita pasal kenalan, pasal sahabat saya. Tapi kejadian ni berlaku 21 tahun sebelum COVID tu. Okey, tahun 2000 lah ataupun tahun 1999. Boleh, Betul. lebih kurang gitulah Okey, dapat. Lebih kurang Kejap. Saya nak kena catatkan dulu. Okey, saya nak kena catatkan dulu. Okey. Dan kejadian ni berlaku kepada kenalan Noh. Maknanya kisah ni berlaku di antara tahun 1999 sehingga tahun 2020. Macam tu. Oh, okey. Kejadian berlaku pada sehingga 2020. Ya. Okey, baik. Nom, kita dah dapat maklumat sedikit ni, okey. Jadi, apakah kisah yang berlaku kepada kawan Nom ni? Apa yang berlaku? Silakan, Nom. Okey. Saya nak berkongsi cerita sahabat saya ni, di mana saya kenal dia di satu tempat rawatan lah. Tempat rawatan, kita panggil rawatan Islam lah kan. Masa tu tempat rawatan ni pun saya pun tak tahu. Bertemu kami ni di tempat yang salah juga. Sebab dalam masa tu saya sakit, dia pun sakit. Jadi kami ni ditemukan. Allah takdirkan kami bertemu di situ dan kami bersahabat sehingga hari ini lah. Jadi dalam rawatan tu, saya tengoklah macam mana sahabat saya ni mengalami kesakitan, kemurungan, anxiety, dalam ketakutan, di mana saya tahu dalam perkahwinan dia selepas 21 tahun dia diuji dengan penceraian lah. Dan dia memperolehi 6 orang zuriat daripada hasil perkahwinan terdahulu lah. Jadi sehingga sekarang sahabat saya ni memang masih dalam keadaan trauma dan masih ibu tunggal lah sehingga ke hari ini. Jadi dalam tempoh 21 tahun tu dikongsikan kepada saya, selepas 21 tahun dia berkahwin, Allah takdirkan dia bertemu, dia menjumpai PAD yang dicocok dengan jarum, and then ada limau berserta dengan gambar dia. Dia terjumpa benda tu pun sewaktu dia berkemas rumah dia. Okey. Lah dengan bekas suami. Tapi masa ketika itu dia masih suami isteri. Okey, baik. Jadi selepas dia jumpa benda tu, dia terkejut bagaimana benda tu ada dalam rumah dia. Dan dia cuba bertanya lah dengan suami dia. Dan suami dia menafikan lah yang perkara itu adalah perbuatan suami dia. Sedangkan sahabat saya ni dia tahu yang suami dia ni sangat obses lah ataupun sangat taksud kepada ilmu hitam, di mana suami dia pernah bawa dia ke Gunung J. Gunung Jerai? Ya. Ke Gunung J untuk bertapa di atas sana lah. Jadi di atas sana juga dia pernah menceritakan bahawa dia perlu menanggalkan pakaian, iaitu tanpa surat benang, disebabkan suami dia nak menuntut lah, nak menuntut ilmu tu. Jadi maksudnya sahabat saya ni
perlu ikut arahan suami dia tadi. Jadi dalam tempoh 21 tahun berkahwin juga, suami dia mengamalkan ilmu hitam ni sehinggakan sahabat saya ni dimasukkan ke ward sakit jiwa. Masya Allah. Ya. Kenapa sahabat saya ni dimasukkan ke ward sakit jiwa? Sebab suami dia juga adalah seorang suami yang gilakan harta. Sebab sahabat saya ni ada kerjaya, ada harta dan ada masa depan yang cerah lah. Sebab sahabat saya ni merupakan seorang pendidik sebenarnya. Seorang pendidik yang mengubal soalan. Jadi bila dia di ward sakit jiwa, pakar-pakar semua turun. Sebab dia dimasukkan oleh suami dia sendiri kan, mengatakan bahawa dia gila. Disebabkan suami dia nak rampas harta lah. Nak menunjukkan dia ni gila. Okey. Sehingga kan dia dimasukkan ke ward sakit jiwa tu berbulan-bulan, Masya Allah. Ujian dia. Jadi di penceritaan dia juga, apabila dia melahirkan anak, suami dia akan rebus. Suami dia akan rebus pakaian dalam suami dia punya dan paksa dia meminum air itu sepanjang dalam tempoh berpantang. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Seramai 6 orang anak, jadi sahabat saya tu memang sebenarnya waktu saya kenal dia tu, saya bersimpati lah. Sebab saya nampak ciri-ciri gila tu, saya nampak dia hampir gila lah sebenarnya. Dia hampir gila disebabkan ilmu hitam yang suami dia amalkan dan dia dijadikan mangsa lah. Dia dijadikan mangsa di dalam hubungan suami isteri dan juga rumah tangga lah. Disebabkan dia terikat dengan ikatan sebagai suami isteri tadi, dia cuba rasional ajak suami dia ke pejabat agama untuk dapatkan nasihat dan pandangan daripada pejabat agama pada ketika itu. Dan dia tidak menyangka pada hari kejadian untuk sesi suluh itu, suaminya telah melafazkan cerai lah di hadapan pegawai suluh. Sebenarnya niatnya adalah untuk mendapatkan nasihat lah. Maksudnya dia nak minta pegawai agama nasihatkan suami dia supaya berubah, jangan mengamalkan ilmu hitam. Tapi ego seorang suami itu telah mengatasi segalanya dan suaminya telah melafazkan cerai lah kepada sahabat saya. Jadi sahabat saya ni sebenarnya dia mengalami trauma ni, gangguan ni sebenarnya sampai ke hari ini. Sampai ke hari ini, apa yang ilmu hitam bekas suami diamalkan tu menghantui dia sehingga ke hari ini, yang mana gangguan di rumah dia contohnya macam
Paip air dia, paip air dia bocor. Tak tahu punca daripada mana sampai lantai dia meletup. Sampai ke rumah jiran, sampai jiran datang mengamuk. And then dia punya washing machine rosak, kereta rosak. Jadi benda-benda gangguan ni semua macam mengganggu hidup dia, sehingga kan dia tidak boleh hadir ke tempat kerja. Masya Allah. Sebab dia seorang cikgu, orang tahulah cutinya tak banyak. Jadi guru-guru sekeliling ramai berpandangan serong lah, mengatakan dia adalah seorang guru yang mengambil kesempatan, macam buat-buat sakit. Kan? Sedangkan dia memang dalam kesakitan sebenarnya, sahabat saya ni. Jadi sekarang ni adakah dia masih lagi menerima rawatan ataupun macam mana keadaan dia sekarang ni? Okey, sekarang ni dia macam ada trauma untuk menerima rawatan sebab kebetulan tempat yang kami sama-sama merawat tu sebenarnya kawan saya yang nampak. Kawan saya, sahabat saya yang tadi tu, dia sebenarnya yang nampak ibu yang merawat kami tu meletakkan kapur baru. Okey, maknanya menerima rawatan yang salah lah ni. Ya. Jadi satu hari itu saya pergi ke situ, memang saya bertemu dengan sahabat saya ni. Tapi dia tak bercakap dengan saya. Jadi saya pelik. Kenapa sahabat saya ni tak bertegur dengan saya? Dia terus balik. Bila dia nampak saya, dia terus balik. Tak ada tegur apa pun. Tapi selepas tu dia tag saya. Dia kata nak jumpa. Tu saya jumpa dekat luar. Barulah sahabat saya bercerita. Ditakdirkan Allah, pada malam tu dia ternampak ibu yang merawat kami tu. Sebab masa tu saya dengan dia sama-sama ibu tunggal kan. Jadi kami merawat dengan perempuan lah. Jadi sahabat saya ni nampak yang ibu tu letak kapur baru di dalam tong air, di dalam bilik air lah. Sebab biasanya ibu ni dia akan suruh kita mandi. Dia akan suruh pesakit mandi dahulu sebelum pulang ke rumah. Dan selepas itu bila saya dengan sahabat tadi berbincang, kami pun mencarilah perawat lain untuk mengubati semula kami. Jadi bila kami jumpa perawat baru kata ibu tadi telah menggunakan sukma kami. Dia telah mengambil semua sukma yang ada pada kami untuk dia menambahkan dia punya kekuatan ataupun untuk menambahkan kekuatan ilmu dia. Ya, untuk menambahkan kekuatan diri dia rupanya. Masya Allah. Subhanallah. Jadi bayangkanlah, kami ni dahlah sakit, tapi kami ni dipergunakan lagi oleh perawat tadi. Perawat yang salah lah. Jadi yang sahabat saya ni sampai sekarang saya nampak kesan daripada ilmu hitam tadi, disebabkan ilmu hitam yang bekas suami dia mengamalkan. Jadi dia dengan anak-anak dia pun berpecah belah hingga ke hari ini. Dia sungguh sedih sebab bayangkan anak dia yang pertama tu doktor sebenarnya anak dia. Tapi setiap kali sahabat saya ni sakit, anak dia sendiri pun abaikan dia. Anak dia sendiri pun anggap macam mama, cukup-cukuplah mama. Mama tak perlulah nak macam nak berlakon, nak reka-reka mama sakit. Allahu Akbar. Jadi anak-anak dia pun
3 orang menjauhkan diri. 4 orang menjauhkan diri daripada dia. Dan disebabkan sahabat saya ni, dia seorang pendidik dan dia ada pusat tuition sendiri. Jadi anak menantu ni bila nampak mak dia ada masa depan, ada pendapatan lain, jadi anak menantu cuba mengambil kesempatan pula di atas kelemahan sahabat saya tadi. Allahu Akbar. Sebab Ya Allah. sahabat saya seorang diri kan. Lagi pula adik-beradik dia pun pulaukan dia. Disebabkan sihir tadi tu, kesan daripada sihir, adik-beradik pun pulau, maksudnya tidak endahkan sahabat saya yang merupakan seorang ibu tunggal. Jadi adik-beradik pun mempunyai perasaan iri terhadap sahabat saya juga kerana harta. Allahu Akbar. Ya Allah. Disebabkan sahabat saya ni arwah ibunya meninggalkan harta juga pada beliau. Dan dia merupakan anak kesayangan arwah ibunya jugalah. Jadi adik-beradik ipar-duai pun turut iri hati dengan sahabat saya lah. Jadi dia menghasut anak-anak tadi. Dia menghasut anak-anak supaya anak-anak ni membenci ibu sendiri. Astaghfirullahalazim. Ya Ya. Allah, ya Tuhanku. Jadi sahabat saya sehingga sekarang dia tak ada tempat untuk dia mengadu, untuk dia meluahkan. Jadi sayalah yang dia selalu cari walaupun tengah malam, walaupun pukul 2-3 pagi kalau dia datang anxiety, kalau ada gangguan pada dia akan call saya. Sebab dia tak ada siapa lagi yang boleh bantu dia. Sebab saya pernah tengah malam, saya sekarang dah berkahwin. Nasib baiklah, alhamdulillah suami saya sangat memahami yang saya ada sahabat yang sama-sama sakit dengan saya. Dan saya akan ke rumah dia. Bila dapat panggilan, kami akan ke rumah dia. Boleh saya tahu umur dia berapa yang tu? Sekarang umur sahabat saya 52. Oh, Allahu Akbar. Ya Allah. Dan saya 40. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya. Jadi kami pergilah membantu dia sampai dia menggigil. Dia punya anxiety tu memang dia menggigil. Dia tak boleh buat apa. Dan dia punya, yang saya nampak lah, dia ilmu hitam yang bekas suami dia amalkan tadi sebenarnya meninggalkan kesan di mana sahabat saya ni dia macam tak boleh lupa pada bekas dia. Dia akan tanya, setiap kali kami jumpa dia mesti akan tanya saya dan juga suami saya apa pandangan kami mengenai bekas suami dia. Dia akan tanya, adakah bekas suami dia ni tunggu dia lagi ke, ingat dia lagi ke. Jadi kami ni suami isteri akan nasihatkan dia, positifkan dia kena teruskan hidup, dia kena sihat. Sebab anak-anak tak endahkan dia. Yang tinggal dengan dia 2 orang anak saja, seorang anak kembar dia yang lelaki. Sebab yang seorang lagi kembar pun tak nak dengan dia. Yang bongsu. Yang bongsu tu tingkatan 3. Yang ni lah 2 orang ni saja yang tinggal dengan dia sehingga hari ini. Sebab dia menceritakan jugalah masa zaman bekas suami dia masih bersama dengan dia, ilmu hitam yang bekas suami dia amalkan tu disebabkan bekas suami dia tu nak dilihat sebagai orang yang ada potensi untuk buat kerja projek-projek besar.
Maksudnya orang akan tertarik lah. Ilmu hitam yang diamalkan tu orang akan tertarik dengan percakapan. Sebab dia ceritakan sebenarnya bekas suami dia tu tak ada apa pun. Maksudnya kehidupan mewah yang selama ini sebenarnya hasil daripada sahabat saya. Tapi bekas suami dia ni mengamalkan ilmu hitam tu supaya orang sekeliling yang nak bagi projek ke apa akan percaya dengan dia. Jadi itulah yang diamalkan, termasuk dengan bekas suami dia ni suka memperdaya perempuan jugalah. Disebabkan duit. Memang bekas suami dia ni jenis orang yang gila duit lah. Dan cerita sedih yang salah satunya juga yang saya terkejut dengar, sehinggakan bekas suami dia ni sanggup ambil duit biasiswa anak dia dalam akaun, sebab anak dia kan ambil doktor kan, yang first tu. Semua sekali bayangkan 100,000 lebih tu bekas suami dia ambil semua sekali duit biasiswa anak dia dalam akaun bank, sehingga kan anak dia yang sulung tu nak habiskan study doktor tu, anak dia terpaksa bekerja. Aduh, Masya Allah. Berat ujian orang yang Okey, baik. Anne. Ya, okey. Anne masih lagi dalam talian. Okey, sebelum itu Anne, saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Anne dan juga suami kerana jelah terutamanya pada suami lah sebab Anne dah mungkin berkawan dengan dia dah jadi suami tu yang tidak ada kena-mengena pun, tapi masih lagi memberikan bantuan kepada kawan Anne tu. Dan saya haraplah dengan bantuan tersebut Allah gandakan segala kesihatan, Allah gandakan segala rezeki buat Anne dan juga suami. Okey di atas kebaikan yang dilakukan. Dan sebelum itu kalau boleh lah maknanya Anne dan suami jika adalah kita bukanlah suruh, tapi kalau ada berkesempatan tu harap-harap kawan si Anne tu boleh jumpa dengan perawat yang serasi lah dengan beliau tu sebab saya rasa mungkin ada lagi benda yang tertinggal di mungkin di anggota badan dia, mungkin ada lagi benda yang tertinggal dekat rumah dan sebagainya. Ya, betul Hish. Kalau nak sebut pasal gangguan sebenarnya memang terlalu banyak lah. Sampai kereta dia rosak, semua barang dalam rumah rosak, barang-barang elektrik kan. Memang kesian lah sebenarnya. Tapi moga-moga lah Allah pertemukanlah kawan N tu dengan perawat yang serasi lah. Saya doakan lah gitulah. Moga-moga Allah sihatkan tubuh badan beliau. InsyaAllah Hish. Okey, baik. Jadi itu saja untuk pada malam ni N. Ya, sama-sama. Okey, baik. Terima kasih N untuk panggilan pada malam ni. Okey, sama-sama Hish. Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya hampir letak dalam kitab hitam tadi, hampir saya nak tulis anak celaka dalam ni. Saya hampir nak tulis tadi anak celaka. Tapi memang celakalah si anak ni. Aku tak mau saya tak mau bercakap tentang si suami tu. Si suami tu dah mungkin kawan-kawan iblis. Yang pasal anak ni. Mungkin kata-kata saya mungkin agak sedikit kasar ataupun kata-kata saya mungkin agak sedikit keras. Tetapi tidak ada apa lagi ayat yang sesuai untuk si anak ni adalah celaka.
dan kamu tidak layak untuk digelar sebagai seorang anak. Mu mungkin layak digelar sebagai anjing ataupun mu boleh digelarkan sebagai binatang daripada mu digelarkan sebagai seorang anak. Kerana sanggup meninggalkan ibu, sanggup berkata seperti itu kepada seorang ibu yang melahirkan, yang mengandung 9 bulan,